الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من النار اللهم افتح علينا أبواب فضلك رب يسر ولا تؤثر ولا تمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم يا الله وقلوبنا في قلبك ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنصر حتى تأتينا اليقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحم ربنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعوذهم من عذاب القبر سبحان ربك رب العزة الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sampai mana kita misalnya? Kemana itu? Anggu? Kita dah bahas tak? Ada pun hakikat yang batin, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahumullah ta'ala. Jadi kita tengok berkenaan dengan sembahyang kita, solatnya. Ada pun hakikat yang batin, iaitu solat yang sebenarnya batin, iaitu dalaman seseorang dalam keadaannya solat dan juga dalam keadaan seorang itu di luar solat. Sebab batin kita ni dua, ada di luar solat, ada di dalam solat. Ingatlah, batin kita ni baiklah di dalam solat, baik juga di luar solat. Maka hakikat kita batin ni dua keadaan. Baiklah duduk di dalam amal ibadah, baik juga di luar amal ibadah. Tetapi hakikatnya
kita duduk di dalam solat ke, di luar solat ke, sekiranya ikut cara agama, dikatakan agama. Faham tak ada? Bukan semata-mata solat itu agama. Tak bukan. Makan pun agama. Minum pun agama. Tidur pun agama. Tetapi sekiranya hidup kita itu seperti agama, maka jadi agama. Baiklah solat, baiklah luar solat. Faham apa dia? Maka di dalam solat dengan luar solat. Di dalam solat tu ada solat zahir, ada solat batin. Di dalam hidup kita luar solat, ada hidup zahir, ada hidup batin. Kaedah dia. Seperti mana ayat kita katanya, tenanglah kamu seperti tenang di dalam solat. Dalam hidup kita, maka kita akan jadi tenang. Pagi ni dah nak batal, dah kelah hujan ni. Tapi tengok-tengok sampai. Tak apa. Amboi tak sampai ni. Baik. Sebab kamera tu sudah letak depan rumah masing-masing. Baik. Kemudian daripada situlah menunjukkan bahawasanya apa dianya. Kaedah pagi ni kita nak ambil dulu. Sebab solat zahir kita dah bahas. Kemudian solat batin belum mendalam sedikit lagi. Tapi kita selalu disebut dah. Tapi pagi ni kita cuba ambil bagaimananya kita nak satukan zahir dengan batin ni. Ada? Ataupun kita nak hak batin dulu sedikit pun tak mengapa. Tapi hakikatnya kalau kita nak cantum, kita akan berkait dah dalam tu. Boleh faham? Ambil dulu. Zahir kita dah bahas. Solatnya. Kemudian batin belum bahas lagi. Sebab solatnya ada dua. Solat zahir juga solatnya batin. Maka solat batin itu bagaimana kita nanti buat bahasan setelah mana bagaimana kita nak cantum zahir dengan batin. Itu dulu. Boleh faham tak? Baik. Kita tulis sama-sama. Kita tulis sama-sama. Ini katanya malaikat Mikail. Kita tak perlu istilah siapa kata, tetapi kita nak ambil ibarat. Boleh faham tak? Malaikat Mikail ni kerja dia apa? Menurunkan rezeki. Hujan bagi ni rezeki. Betul tak? Itu dia. Baik. Kemudian katanya kita buat ibarat kepadanya dua keadaan. Satu soalan, satu jawab. Boleh faham? Kita buat tulis huruf sin satu tunggal. Umpama soalan. Berarti jim tunggal makna jawapan. Sin dulu. Boleh. Ngaji tadika bagi ni. Bagaimana nak menyatukan zahir dengan batin? Tulis saja dulu. Bagaimana nak menyatukan zahir dengan batin? Zahir ni luaran lah, batin dalaman. Solat pun ada luaran, ada dalaman. Hidup pun ada luaran, ada dalaman. Boleh faham? Makan juga ada luaran, ada dalaman. Minum juga ada luaran, ada dalaman. Ingat tak Nabi Khaidi kata bagaimana? Lupa pula dah. Yang katanya minum adalah zahir, dalam. Nampak tak? Kita biasa minum, kenyang tu ya. Allah tak ada rasa dah. Faham tak? Sebab tu Nabi Khairi ni sentiasanya hidup zahir dan batin dia. Sehingganya hidup sampai sekarang. Sebab apa dia? Hidup dia tu sentiasanya ada Allah. Itu ibarat gabung sekali perkataan. Sentiasa ada Allah. Sentiasa tu mengalir. Ada Allah tu dalam. Mengalir dalam dan luar. Luar dan dalam mana? Hidup dia. Iman dia tu. Boleh faham tak? Sentiasa ada Allah. Sentiasa tu umpama minum, luaran. Ada Allah umpama batin. Itu ayat umum. Bermaknanya ngaji kita, kelas kita umpama minum. Dalam kelas kita dengan Allah. Itu kaedah dia. Datang daripada rumah, minum. Datang daripada rumah tu, zahir minum. Dalam keadaan datang tu, ada Allah. Ada zahir batin. Faham rupa dia tu?
Nampak? Jangan kata datang tu atas dasar kelas, selepas tu tak ada Allah. Maka batin tak ada, tak hidup. Tak hidup, rohani kita tak hidup. Sebab kita nak hidup rohani. Boleh faham? Sebenarnya begitu. Tulis. Bagaimana nak menyatukan zahir dengan batin? Jawabnya, kita suluh selam tangkap. Selam tangkap. Ya. Ingat dulu kaedah. Sebab kalau kita nak asing, perkataan suluh tu Allah dulu kita bahas. Ingat tak? Kalau dia selam tu ayah Muhammad. Ingat tangkap tu Atuk Jibril. Dua lagi perkataan, ingat tak? Yang 5 kita bahas dulu. Dia lupa pula ada. Cepat. Bermaknanya bagi buku beramal. Ingat tak? 2 lagi. Yang katanya Azazil. Langsung duduk. Cari cepat. Tak jumpa kan? Tak jumpa, kita nak pergi lah. Buat kerja sekolah lah. Buat kerja sekolah. Jalan? Pulang hujung. Betul tak tu? Yang keempat tu jalan. Mana menjalan. Lepas tu pulang. Apa dia? Hilang. Yang berapa? Yang ke berapa? Yang kedua jalan. Yang kelima tu hikmah ataupun hilang. Tapi perkataan azal itu hilang. Mana tidak ada kita. Faham? Mana hilang? Boleh hilang itu. Ya, boleh, tak ada masalah. Makna katanya, yang pertamanya suluh, yang keduanya senam, yang ketiganya tangkap, yang keempat jalan, yang kelima hilang. Ini hikmah. Kalau hidup tak ada hikmah, masih ada keakuan. Sebab dia meliputi dalam hikmah tu. Tapi kalau nak gabung tu, tapi perkataan tersebut bukan perkataan malaikat Mikail. Tapi kena asinglah 2 perkataan tu. Boleh faham? Kena asing sikit. Bermakna kalau nak susul 5. Suluh, selam, tangkap, jalan, hilang. Jalan dengan hilang tu kata Azazil. Malaikat juga tu Azazil, ketua malaikat yang mengajar malaikat tu, guru malaikat tu. Kalau suluh Allah kata, kalaulah katanya selam ayah Muhammad, kalaulah kata tangkap atuk kita Jibril. Boleh faham apa dia tu? Umpama begini ya. Kalau kita nak tahu kata solat kita tu, umpama kita dah bahas dulu, tenang ataupun tidak, maka kita kena tenang zahir juga. Tu. Dalam kehidupan. Dan zahir batin. Batin tenang, zahir akan tenang. Baik, kita nak bahas bab solat, zahir dengan batin. Zahir kita dah bahas. Lepas tu batin kita belum bahas. Tapi kita nak cantumkan dulu. Dalam cantum nanti kita bahas bab batin. Boleh faham apa dia tu? Baik. Batin tenang, zahir akan tenang. Soalan dulu. Selama ni kita cari zahir ke batin? Dua-dua nah. Dua-dua lah. Sebelum dua-dua zahir dulu. Ya, betul dah. Sebab tu solat kita tak khusyuk sampai ke sudah. Itu ya jawapan sebenarnya. Kenapa amo tak khusyuk solat? Ya. Soalan pula. Agama dengan dunia, kita cari yang mana? Sebelum ni. Dunia. Nampak tak? Akhirat cari tak?
Cari mana banyak dunia dengan akhirat? Dunia. Sebab tu lah solat tak khusyuk. Tu ya senang ya apa? Sebab kita dah kejar dunia. Sebab dunia tu tak boleh menetapkan kita kepada satu tempat. Boleh faham? Tapi akhirat boleh menetapkan kita kepada satu tempat. Sebab akhirat itu ataupun agama itu umpama penjara. Tak faham dulu. Apabila umpama penjara, seorang jika duduk dalam penjara, bagaimana dia duduk? Dia tak merontak lah. Dia reda ya. Dia rela ya. Sebab duduk dalam lingkungan petak pasti. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram duduk dalam lingkungan tu. Boleh jumpa dia. Maka dia tenang tak? Tenang. Kalau orang cari dunia, tenang tak? Kalau pagi ni kita biasa cari duit, kalau tak dapat duit, Allah, senang mudah, buat gambaran mudah lah. Mudah. Hujung bulan biasa suami bagi duit, tiba-tiba tak dapat. Angin mari lebih lagi daripada puting beliung lagi. Pusing angin tu. Tak tenang lah. Sebab mana? Kita dah bergantung dengan tu. Lepas tu kita, Allah, duit tak dapat lagi. Anak nak minum susu. Anak seorang lagi duduk mengaji. Ni dah hujung bulan dah. Sudah. Faham dah rupa dia. Maka kita duk ajar suami dan isteri duk bergantung kat situ, maka tak tenang. Jangan letak tu. Adalah kita cari. Tapi jangan ada kita tak cari, tak boleh. Bukan ahli sunnah wal jamaah pula. Kita cari seandainya kita mampu. Ada tak ada, terserah. Tu kaedah dia. Sebelum mencari serah, sedang mencari serah, selepas mencari pun serah. Boleh faham? Bukan kita yang menentu, hakikatnya Allah. Itu balik hakikat. Kita akan jadi tenang. Kalau kita ada letak hakikat kita yang menentu rezeki, nyanyo. Kalau jumpa jalan keluar, solat pun sampai ke berhari-hari pun tak kuasa. Sebab nak fikir bab tu. Sama juga, boleh datang pagi ni, faham ke tak faham, tenang dulu. Boleh? Saya cakap seorang pun tak apa. Tu kaedah dia. Itu jawapan tu. Kenapa selama kau ni solat kita tak khusyuk? Tu ya. Mudah. Betul. Walaupun kita baca Fatihah boleh terjemah. Walaupun kita baca Al-Quran, Fatihah boleh betulkan baris. Makhraj dan sifat aridi ke zati ke, walaupun betul, tak khusyuk juga kalaulah dunia tak selesai. Perhati tengok itu. Ni kalau tanya depan semua ni, boleh baca tajwid dengan apa, dengan terjemah semua boleh, dengan faham boleh, tapi dunia kita tak ambil faham. Maka kita ambil faham akhirat tak boleh, sebab akhirat adalah dunia adalah akhirat. Kena ambil faham dua-dua, baru dia tenang. Sekadar mana dunia, sekadar mana akhirat, baru dia tenang. Kalau kita ambil akhirat saja, dia tak boleh, sebab tu putih saja. Maka kita tak boleh beza hitam. Maka dunia itulah hitam, maka kita kena cari dua-dua supaya kita boleh membeza mana putih dan hitam, yang mana perlu kita ambil. Terang? Dan yang mana perlu kita kalarkan dia. Umpama pokok kita bahas dulu. Ingat tak? Pokok warna apa dia batang? Coklat tak? Dahan dia? Coklat juga tak? Yang muda-muda sikit tak? Selepas tu daun hijau. Selepas tu bunga. Selepas tu buah. Kalau buah baru keluar ya, kita letak kalar sekali seperti pokok, macam mana? Tak boleh. Maka warna semua perlu, tapi atas kita kalarkan dia. Dunia kita perlu, seperti yang mana kita perlu dunia. Boleh faham apa dia? Habis itu. Baik. Batin susah, zahir akan susah. Nampak tak? Batin susah, zahir akan susah. Zahir, tulis ya. Tulis lagi lah. Yang tadi batin tenang, zahir akan tenang. Batin susah, zahir akan susah. Zahir akan susah. Umpama macam ni, hidup kita sebelum solat, zahir kita tu susah dah. Maksudnya apa dia susah ni? Kita tak terima susah. Gambaran gitu. Apabila kita tak terima susah, solat kita bagaimana zahir? Gelisah tak? Akan jadi gelisah dan tidak ada tentu arah. Tak tentu arah rupa solat dia dan hidup dia. Betul? Solat pun nak cepat. Sebab apa dia? Zahir tu susah. Itu kaedah dia.
Zahir akan jadi begitu. Baik. Itu gambaran dia. Rasa susah tak kita selama ni? Bila kita rasa tak susah? Tidur rasa tak susah lah. Pandai dah jawab. Tidur rasa tak susah. Patut itu masjid tak muat baik. Ayah dah. Kadang-kadang orang kita ni, kadang-kadang bukan semuanya. Kadang-kadang orang kita ni tidur, ya, tak susah rasanya, betul tak? Kadang-kadang nak tidur tu susah tak? Susah. Dalam tidur tu susah tak? Susah ke tak? Macam ni. Nak buat gambaran. Kita tak solat susah tak? Tak ada rasa susah tak? Ni bab solat. Nak buat umpama solat dengan hidup. Kita tak solat tak rasa susah tak? Bila masuk waktu tu susah tak? Sebab kena solat. Betul tak? Apabila solat tu susah tak? Rasa susah tak? Betul? Kena baca. Ingat tak? Kena ingat. Betul tak tu? Lepas tu nak tenangkan lagi, nak terjemah lagi, nak memahami lagi, nak khusyuk lagi, nak hadirkan hati lagi. Betul? Nampak? Itu umpama tidur tu, Lepas tu tidur kita. Kita boleh jawab katanya tenang. Bagaimana kita boleh katakan tenang? Itu kunci dia. Sebab sebiji tidur, umpama sebiji solat. Nak buat umpamanya tu, nak bagi nampak gambaran. Bila tidur, solat. Solat zahir, tidur zahir. Solat batin, tidur batin. Oh, tidur batin pula dah ada. Kita kira pejam mata, tidur. Tidur khusyuk. Oh, khusyuknya. Punya jawab mudah tu, tidur ni khusyuk. Amor ni pening nak ulang soalan dia. Dah tak? Soalan. Orang tidur khusyuk payah nak jawab ni. Tidur khusyuk ni. Ikan bergelak dalam umum. Tidur khusyuk lah. Baik. Tidur umpama saudara mati ke saudara hidup? Saudara mati. Ya tak? Baik. Umpama mati. Apabila umpama mati, kita rasa mati kita tu selamat tak? Tak yakin tu. Tadi kata khusyuk. Tidur selamat. Lepas tidur selamat macam tu. Kalau bangun balik selamat lah no? Dia pandai pula dah. Ya Allah. Baik. Tidur selamat, bangun selamat. Tidur umpama mati. Kalau nak kata boleh bangun tu selamat. Baik. Bangun tu jumpa tak muka laki? Bangun tu jumpa tak muka laki? Tak jumpa lah. Boleh hidup. Baik. Bermaknanya bangun tu tenang lah. Betul. Soalan. Selepas bangun buat apa? Makan. Jadi juga tu ada. Macam tu. Katakan bangun makan. Makan ke jalan mana? Allah. Dia jawab pandai tapi buat tak. Letih tu nak ulang. Ayalah betul lah. Ibarat atas pahaman masing-masing, maka hidup itu atas diri tafsir. Tenang ataupun tidak. Betul tak? Maka kalau kita pandai susun zahir dan batin, tidur pun dia tenang, bangun pun tenang. Nak makan pun tenang, sedang makan pun tenang. Nak masak pun tenang, sedang masak pun tenang. Selepas masak pun tenang. Semua tu bagi apa dia? Zahir dan batin. Umpama Nabi Khadir tu kata apa dia? Ingat tu, minum tu zahir, dengan Allah tu batin. Soalan amma pula tu. Tidur tadi tu zahir, batin dengan Allah. Bagaimana dengan Allah? Tu nak bagi jawapan. Tidur sunnah tak? Tidur punah tu. Bukan sunnah, tidur punah tu. Dapat batal, dia tak kira tidur sunnah dah. Tergolek tu. Nabi tak ada toto, kita baru toto.
Nabi tak ada batal yang lembut. Kita batal tu tutup telinga. Tidur, mula-mula tidur batal macam tu tak? Kalau kita tidur tu batal nak syuk, tutup telinga tu. Nak kata apa dia? Sepan dia tu kan? Ha? Lembut batal tu tak? Orang tua dulu tidur atas kelapa. Telinga dengar yang bunyi sorak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Sekarang tidur, sok batal kaat tu. Siap batal leher lagi tu. Faham apa dia? Ha, nak buat macam mana? Mananya dengan Allah? Soalan dulu. Mungkin tadi kata dengan Allah, tidur dengan Allah. Bangun dengan Allah. Ha, niat dah, niat. Ha, baik. Apabila niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, niat ni setuju dengan kita perbuatan. Faham tak tu? Maksudnya, kalau kita letak batal macam tu, niat setuju lah tu. Letak leher lagi, niat lagi. Kalau niat saja, tak jadi tak? Dia niat ni, dia sekali dengan buat. Itu panggil niat. Kadang-kadang kita niat nak jalan Allah, tidur tak? Tetapi tidur tu dengan toto, dengan selimut, dengan batal peluk, dengan batal tekak, dengan batal kepala, betul tak tu? Dengan ekon, ha. Betul tak tu? Apa panggil dengan Allah tu? Ha, sampai ke rumah tu tutup pintu rapat, udara pun tak boleh masuk, suara pun tak dengar. Betul? Ha? Suasana nak tenang. Masya Allah, ketenangan dia. Saya kena surat azan tak bunyi. Wallahu alam, tak tahu nak jawab namun. Ha, tu dia. Itu kata dengan Allah. Orang dulu lah. Orang dulu tidur atas parking, atas lantai, atas tikar sebidang, betul tak? Ha, begitu ya. Umpama begitu. Tapi zaman sekarang tak tahu, tikar pun tak ada, dah ada totu. Ha, nampak gambaran dia tu? Itu tenang lah tu. Tenang, habis tenang lah. Tenang, habis tenang. Itulah gambaran dia. Boleh faham tak tu? Baik. Katakan tenang. Boleh? Katakan tenang, kita ambil kaedah pula malaikat Mikail. Sebab dia yang memberi rezeki. Tak kira baik tak baik. Kemudian dia tanya, tenang tadi yang kata tidur sampai ke bilik tutup dalam ada ekor, batal tekak, batal atas kepala, tutup telinga dengan toto selimutnya tu, batal peluk semua ada. Nak tanya, suluh saya. Ha, ambil kaedah terbalik. Suluh. Ya ke tenang? Ha, suluh. Ya ke tenang? Ya. Ya ke selam? Ya ke selam? Ha, tu jawapannya. Ya ke tangkap? Oh, tangkap nampak ya dah. Tangkap ya dah. Tapi tangkap apa tak tahu. Faham tak tu? Selepas tu, berjalan tak? Jalan itu zahir dan batin. Lepas tu hilang. Hilang pun zahir dan batin. Tak ada aku keakuan zahir dan aku keakuan batin. Maka adalah Allah. Ha, tu kunci dah. Barulah kita tenang. Ha, nampak gambaran dia tu? Boleh? Ha, tu hakikat dia. Baik. Ah, kemudian katanya, jiwa itu ada. Boleh? Ha, jiwa itu ada seluruh pada badan. Seluruh pada badan. Jiwa itu ada seluruh pada badan. Bagaimana kita nak kata jiwa ada seluruh badan? Ingat dulu kaedah 5 kita dulu. Akal, pilihan, hati, jiwa, sendiri Allah tu. 5. Ingatlah 5 dulu. Akal, mana fikiran lah, fikiran. Akal, diri, mana pilihan. 2, hati, mana dalaman, batin. Jiwa, hasil daripada pilihan akal ataupun hati. Jiwa tadi tu, dia keluar dua. Kemudian, sendiri Allah. Sendiri Allah tu panggil hilang diri kita. Hilang diri, tak ada kita. Sebab jiwa tu ada seluruh badan kita. Jadi umpamanya di sini, jiwa kita tadi, zahir dengan batin tadi, kena gabung dua jiwa tadi. Faham tak? Sebab jiwa ni dia ada jiwa zahir, dia ada jiwa batin.
Umpama solat, ada solat zahir, ada solat batin. Dan hidup kita, hidup ada zahir, hidup ada batin. Maka kita maunya hidup zahir, hidup batin, solat zahir, solat batin, cantum. Cantum, mau satu. Bagaimana kita nak satu? Maka kaedah pertama kata malaikat Mikail, suluk, selang tangkap. Dan sambung perkataan Azazil, berjalan. Sertanya hilang diri. Boleh faham apa dia tu? Sekali lagi, susul 5 balik. Akal, diri, hati, jiwa, sini Allah. Sini Allah kita letak dulu. Jiwa kita baru bahas. Mana jiwanya? Kita ambil jiwa dua. Jiwa hasil daripada akal, jiwa hasil daripada hati. Jiwa tu. Boleh? Jiwa tu hasil daripada akal dan hasil daripada hati. Bagaimana nak hasil? Bagaimana nak hasil? Maka letak pada diri yang kedua tadi tu. Diri itu adalah pilihan. Faham tak? Maka kita nak pilih nak cantum ataupun tak cantum. Itu kaedah dia. Faham tak? Kalau kita tak pilih, bermaknanya kita tak tahu yang mana satu. Akal ke hati? Atau kita pilih. Mungkin kita pilih akal, mungkin kita pilih hati. Jiwa kita tadi tu. Boleh faham? Ataupun kita pilih dua-dua, akal dan hati. Kalau kita pilih akal dan hati, maka cantum dua-dua tersebut. Itu kaedah. Boleh tak? Itu gambaran dia. Cepat. Hujan pun lebat lah. Cakap abad malaikat Mikail. Pagi rezeki lebat hujan. Dengar tak amal cakap? Dengar lah. Allah sayang tu. Faham kata tak dengar, amal nak behat. Kalau tak dengar, amal nak berhenti. Sono tu. Dapat jawapan? Dengar. Baik. Jadi istilah di situ, makna katanya, jiwa ada seluruh badan. Apabila ada seluruh badan, kita kena ambil jiwa dua. Jiwa zahir, jiwa batin. Maksudnya jiwa akal tu zahir, jiwa hati tu batin. Kalau kita ambil akal sahaja, itu tak sepenuh. Faham tak? Kita ambil berkenaan dengan akal saja, bermakna dunia sahaja. Itu akal. Kalau hati, akhirat sahaja. Kalau kita ikut hati, akhirat saja, tak sepenuh juga. Kalau kita ambil akal saja, dunia tak penuh juga. Maka perlu dunia dan akhirat, zahir dan batin. Baru gaya bersatu. Maka solat kita pun juga mau zahir, maunya batin. Kalau zahirnya solat kita umpamanya rukun solat. Tak? Umpamanya baca Fatihah, betul, takbir, umpamanya begitu. Boleh faham tu rupa dia? Soalnya. Kalau batin, khusyuk, hati dan hati. Tapi kita tak bahas hati-hati lagi, kita tak bahas lagi khusyuk. Kita nak ambil bab cantum dulu. Bila kita cantum baru kita nampak batin tu di mana. Boleh faham? Kalau kita bahas khusyuk terus, hadis terus, kita tak tahu nak kaedah tu. Jadi tak boleh nak cantum juga. Sebab ibarat kepada zahir dan batin rupanya solat dan hidup. Boleh faham apa dia tu? Boleh? Dah boleh kaedah tu? Boleh? Baik. Kemudian pula, batu suluh tu kena suluh dua ni. Dua habis. Suluh zahir dan batin, selam zahir dan batin, tangkap zahir dan batin, berjalan zahir dan batin. Sebab jalan tu maksudnya hasil. Ingat tambah dulu. Betul? Hasil zahir dan batin, hilangkan diri zahir dan batin. Faham apa dia? Maka kita tak ada kita, maka jadilah sendiri Allah. Maka tidak ada kita sama sekali. Boleh? Baik. Dapat? Penyatuan zahir dan batin itu adalah, ini lagi. Kita nak belajar bab solat dengan semata-mata bab solat pun pandai dah bab solat ni. Tak? Betul tak? Kita ambil kaedah. Kita nak satu, khusyuknya. Boleh? Apa dia tadi sebut? Penyatuan zahir dan batin itu adalah penting. Itu dia, penting. Boleh faham? Sebab itulah istilah kepadanya
ambil kaedah tadi, suluh, selam, tangkap, berjalan, hilangkan diri. Ingat tu, kalau kita suluh, kita selam, kita tangkap, kita berjalan, tapi masih ada aku keakuan lagi, tak hilang diri, bermakna tak khusyuk lagi. Baiklah hidup, jugalah solat. Boleh faham apa dia tu? Kadang-kadang kita ni dalam solat kita tak khusyuk, kadang-kadang dalam hidup tu khusyuk. Maka hidup itulah umpama solat. Mungkin dengan hidupan kita barakah itulah jadi asbab rahmat Allah Ta'ala bagi syurga. Sebab syurga tu dengan rahmat, bukan dengan ibadat. Ibadat tu atas dasar wajib hukum syariat. Boleh faham? Nak masuk syurga tu atas Allah, bukan atas kita. Hanya kita usaha apa perjalanan Allah susun. Tu je. Boleh tak? Habis itu. Penting ke penting? Penyatuan zahir dan batin itu adalah penting. Baik. Jangan batin, bukan. Jangan bagi zahir, makan batin. Jangan bagi zahir, makan batin. Maksud dia, jangan bagi zahir, makan batin. Maksudnya apa dia? Jangan bagi akal kacau hati. Sebab akal tu umpama zahir, hati tu umpama batin. Hasil akal itu jiwa zahir, hasil hati itu jiwa batin. Faham apa dia tu? Jangan bagi fikiran kita kacau hati kita. Bagaimana kita nak tahu katanya? Bagaimananya kita nak helaknya? Tak nak bagi akal tu kacau hati kita? Pejam mata. Tutup telinga. Lidahnya bisu. Faham apa dia? Tak kacau lah fikiran. Tenang. Itu kunci dia. Orang nak marah kita dengan suara, kita buat pekak telinga. Faham apa dia tu? Tu seolah gitulah tu. Orang ajak kita benda yang tak baik dengan cakapnya, kita senyap bisunya. Orang ajak kita pandang benda tak baik, kita buat pejam, tak nak perginya. Orang begitu. Boleh faham apa dia? Maka jadilah kaedah dia situ, jangan bagi zahir makan batin kita. Hati itu ada Allah, maka jangan bagi apa dianya dunia tu makan akhirat. Ataupun jangan jadi mendaki ansukah makan ayah Muhammad. Jangan golongan mendaki ansukah mengacau golongan ayah Muhammad. Sebab makhluk mendaki ansukah sedang berjalan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diperlihatkan satu gambarannya, Allah Ta'ala sedang melihatkan hati hamba-hambanya. Diperlihatkan Khamis selepas asar jam 5. Itu tak perlu jam 5 ke apa, tak perlu. Ambil ibarat kan. Semalam. Berapa hari bulan semalam? 20 Hijriah. Jamadil awal. 29 Jamadil awal selepas asar jam 5. Allah diperlihatkan satu gambaran. Kenapa ambil selepas asar? Sebab nak masuk hari baru. Pejam mata maghrib tu pejam. Umpama tidur, celek mata. Umpama mukminat kata tadi lah. Tidur tu tenang. Selepas bangun dah tenang nampaknya. Betul tak? Adakah tenang atau tidak? Di situ jawapan. Sebab Allah Ta'ala bagi gambaran apa dia tu? Sedang melihat hambanya seluruh dunia. Dilihatkan hati hambanya seluruh dunia. Dua keadaan. Bagi mereka mau buang baik, mau buang tak baik. Dua tu. Siapa tak mau buang yang baik, siapa yang tak mau buang yang tak baik. Dua tu. Buang. Tak mau buang yang baik, tak mau buang tak baik. Pentinglah soalan. Tak mau buang yang baik, ayat dia. Tak mau buang yang baik dulu. Jadi tak mau buang yang baik, tak mau buang yang tak baik. Ayat tu pelik ya, padahal biasa ya. Orang nak buat baik dengan orang yang nak buat
Tak baik. Tu ya ayat dia. Sebab ayat begitu gambaran dia. Siapa nak buang baik tak? Tu dia. Makna kata ada dua golongan. Golongan yang nak buat baik dengan golongan yang nak buat tak baik. Yang nak buat tak baik tu dia tak mau buang yang tak baik. Yang nak buat baik tak mau buang yang baik. Tu dia. Allah buat pening pula dah. Tu dia. Dan muka gambaran tulisan begitu ayat digambarkan. Ni faham apa dia? Itu Allah sedang melihat. Nak ingat ni. Sebab daripada 16 Jamadil awal sehingga 16 Jamadil akhir. Sedang merayakan lagi tu. Boleh faham tak tu? Mereka sedang meraya maksiat. Tak apa. Tak ada masalah. Tengok dunia apa nak jadi. Boleh? Manusia huru-hara. Dunia juga huru-hara. Boleh faham? Umpama macam ni. Dunia dia lari kita tak? Dia lari daripada kita. Kita mengejar kepadanya. Dia tak? Baik, soalan buat umpama kita kejar kucing. Kucing liar masuklah rumah kita, kita kejarnya. Dalam rumah kita ada tengkak, ada cermin, ada cawan, ada pinggan, makuk, ada saji di atas meja tu, kita kejar dia. Pecah habis Dia langgar sana, dia langgar sini, dia langgar sana, dia langgar sini. Sebab apa? Kita tak kejar dia. Kita tak tenang. Cuba kita tenang. Dia buat hal dia, kita buat kita. Tak pecah lah. Pandai-pandai lah kita pergi buat tepi, buat helak-helak, buka pintu selo-selo, bagi dia keluar daripada rumah kita. Dunia. Kalau kita nak lihat dia, biar duduk jauh-jauh dengan kita. Jangan kita kejar dia. Biar lihat kita. Tu kaedah. Nampak gambaran dia? Itu hakikat dunia. Tu istilah dia macam tu. Boleh? InsyaAllah boleh. Ayat tadi, kembali. Allah Ta'ala diperlihatkan. Kalau ikutnya, malam ni nak kait tu, tapi berkait dengan hati juga. Bila terlintas balik, tu dia. Sebab kita malam ni, kita akhir zaman. Hijrah, apa dia, Isra' Mi'raj akhir zaman. Jadi, gambaran tadi, nak ke tak nak ni? Nak. Tak malu nak orang. Tak malu, suka-suka nak. Tu dia. Baik. Cari tak nak. Nak ya? Baik. Kalau letih panas, letih. Jadi gambaran, ingat. Jadi yang bulan lalu, hujung bulan tu Allah diperlihatkan di satu padang tak? Ingat. Tu tak apa tu lepas kita dah bahas, tapi berkait dengan kitab malam tu. Kemudian dalam keadaan dua keadaan tadi, orang tak mau tinggal, tak mau buang yang baik, tak mau buang yang tak baik. Maksudnya ada orang yang nak buat baik, ada orang yang tak mau buat baik. Tu. Maka Allah lihat di hati. Apabila Allah lihat di hati, umpama manusia jugalah. Lihat, pilih. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala lihat di hati. Kenapa? Disebabkan manusia di akhir zaman ni, dia buat maksiat dengan hati juga. Padahal maksiat tu di akal asalnya, di hati tu baik. Tetapi maksiat tu dah sampai tergelam dah. Dah akal tu dah makan hati dah. Maka Allah tilik hati. Siapa? Maka Allah ukir. Pahat-pahat. Faham? Pahat lah. Pahat bermakna kalau pahat dengan lukis ni tak sama tu. Lukis dia boleh padam. Kalau pahat, ukir dia tak boleh. Dia tetap rupa macam tu. Pecah pun dapat rupa lagi. Kena hujan pun nampak lagi. Kalau lukis, hilang. Ingat ni benda nak hadap kekal. Sebab tu makhluk mandaki asukah mendorongkan hamba Allah Ta'ala yang tak mau kepada golongan ayat Muhammad ke jalan dajjal. Ini bukan benda main-main. Nak percaya, tak nak percaya, itu atas iman masing-masing. Allah yang letak iman masing-masing. Boleh faham? Jangan ikut orang, ikut hati kita. Kalau kita ikut orang, umpama kita pakai mata lihat. Rasa Allah Ta'ala dah bagi semua dah. Mata Allah Ta'ala bagi semua. Kalau kita ikut dengan caranya lihat mata, umpama ikut orang. Boleh faham? Orang ingat di padang mahsyar, kita tak boleh tarik dia, dia tak boleh tarik kita. Kita tak boleh ikut dia, dia tak boleh ikut kita. Sebab di mahsyar masing-masing. Kalau kita mengaji kuliah maghrib malam, kami mana jemaah kertas terbang. Surat amalan terbang habis. Umpamanya kertas tu ditiup oleh angin, puting beliung, pusing. Amalan kita pergi ke orang, amalan orang main kat kita. Kalau kita kata orang, pergi kat dia,
Dia mari kat kita hak jahat kita. Semua mari masing-masing. Tak payah cakap itu hak Allah, tak payah. Tak boleh nak capai dah. Dia akan mari kita tampar di muka masing-masing. Tak boleh nak elak. Boleh faham? Itulah keadaannya. Boleh? Tak apa. Jangan marah. Nafsi. Itu dia betul dah. Baik. Maka kita jangan ikut orang. Orang-orang, kita. Boleh? Sedaya upaya kita. Tak apa. Kemudian dua keadaan tadi, Allah Ta'ala sedang melihat dan Allah Ta'ala tilik siapa mahu jalan mana, maka dia okey. Contoh kita katakanlah, kita ni tak mahu baik. Maka kita akan kekal dalam keadaan tak baik. Sebab dah ukir, bukan lukis. Kalau kita nak jalannya kebaikan, Allah Ta'ala ukir kebaikan kita akan kekal gitu. Walaupun pecah sekalipun. Maksudnya pecah ni, walaupun pahit, walaupun letih, walaupun lelah, kita akan tetap jalan benar. Boleh faham apa dia dah? Itu kunci dia. Nak kat situ tu. Kalau tak sampai situ, hujan pun tak nak dah. Letih pun tak larat dah. Umpama tak ada urusan lah. Kalau ada urusan tak mengapa, tak ada masalah. Boleh gambaran dia. Sehingganya keluar perkataan. Sebab apa dia? Dalam gambaran tersebut tu, mereka meraung. Faham meraung? Meraung, sakit, sedih, perih. Dalam ramai-ramai tu, sehingganya bunyi suara. Suara apa dianya? 7 petala langit, 7 petala bumi, 1. Faham saja? Tak faham lagi? Faham. Faham kata 7 petala langit, 7 petala bumi, 1. Tu ya faham. Cepat faham. Baik. Kemudian tanah dengan air, 1. 2. Kalau nak tulis. Yang ketiga, api dengan angin, 1. 3 tu tulis. Tanah dengan bumi, 1. Tanah dengan bumi, satukan. Ini suara yang dengar. Setelah daripadanya bunyi mereka berjerit. Mana? Bunyi mereka berjerit, meraung, serik, sakit, pedih, pahit. Tetapi mereka itu tak mau kembali. Tetap buat juga. Bumi dengan langit, satukan. Dan bumi dengan langit mana? Ayalah. Ya. Bumi dengan langit, satukan. Jangan bagi amal pening. Langit dengan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, satukan. 1. Selepas tu, tanah dengan air, satukan. Angin dengan api, satukan. 3 tu. Cuba kita bayang sikit lah, boleh? Pernah tengok tak angin? Pernah nak. Nampak ke angin? Pernah tengok? Ya, tengok dengan rasa. Yang kita nak tengok angin macam mana? Umpama kebakaran. Umpama kebakaran, bila angin tiup, nampak tak? Angin, nampak dia mana? Nampak dia api tu. Nampak tak tu? Mungkin beliung. Betul? Nak pernah tengok tak apa dianya? Tanah tu cair apabila campur dengan air. Sehingganya apa dia? Sehingganya air tu serap masuk dalam tanah, dia tidak adanya lagi dah air. Itu ibarat, maksudnya apa dia? Air dicantum dengan tanah, umpamanya air tadi tidak ada lagi. Umpama manusia akan dahaga. Satu hari Dajjal keluar, dia akan ikut Dajjal. Tanah campur dengan air tadi. Seolah begitu tu gambaran, Boleh faham apa dia tu? Lepas tu umpama pula api dengan angin tadi itu umpamanya menyala kuat. Kalau kena api dengan anginnya serik, sakit, perit, sedih. Tetapi mereka tak mau jauh buat daripada itu. Gulungan Dajjal buat masa tu. 2 keadaan tu. Umpama macam ni, kalau kita kena api dengan angin, takut tak? Kalau rumah kebakaran, takut. Betul tak? Tapi mereka tak mau jauh kot daripada kebakaran. Mereka tetap cari juga kebakaran. Umpamanya menjalani kepada benda maksiat juga. Sebab mereka seronok. Dia tahu sekali perit. Umpama macam ni gambaran dia. Kita tahu kata dunia ni menipukan kita, tapi kita cari juga. Itu perit namanya dia.
Kita sedih juga dunia menipukan kita, tapi kita hadap juga dunia. Itu mereka yang tak mau kembali. Tapi mereka sakit, mereka sedih, mereka perih berkenaan dengan sakit tersebut tu, tapi mereka masih ada seronok dalam perih tu. Faham tak? Mereka sedang seronok dalam keadaan sakit tu. Seronok tapi sakit. Sakit tapi seronok juga ada. Maka dia sanggup pejam mata sakit, dia sanggup ambil seronok. Ini akhir zaman. Perhati tengok. Perhati tengok. Ni bukan nak kata siapa-siapa, perhati tengok. Puncanya apa dia? Apa dia tinggalkan agama, kurangkan agama, ambil dunia. Perit tu. Tapi dia tahu kata agama tu betul. Dia tahu kata dunia tu menipu. Perit. Tapi dia sanggup ikut dunia. Nampak gambaran dia tu? Itu soalannya. 3 keadaan tadi lah. Maka bumi dengan apa dia? 7 petala langit, 7 petala bumi, satukan. Apa ibarat kepada satukan semua tadi tu? 7 petala langit dan bumi satu, tanah dengan air satu, angin dan api satu. Umpama 3 tadi satu tadi adalah semua tu balik kepada satu. Faham? Balik kepada satu. Apa maksudnya balik kepada satu? Balik kepada Allah satu sahaja. Satu. Tu nak keluar satu. Balik kepada Allah yang Maha Esa satu. Yang Maha Esa satu. Boleh faham apa? Rupa dia tu. Maka ingat, langit, bumi, Allah yang cipta. Antara langit dan bumi, Allah yang cipta. Allah yang Maha Kuasa. Air dengan tanah pun Allah yang cipta. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang satukan. Semua itu, semua kita kena kembali kepada Allah. Ingat, sekiranya kita tak kembali kepada Allah, maka kita akan pedih atau sedih, sakit, perih. 3 perkataan tu. Sakit, amat sedih dulu. Sedih, sakit, perih. Ingatlah. Tetapi mereka ni tak kembali juga. Sebab apa dia? Dah ukir. Faham apa dia tu? Dah ukir dah. Mereka tak balik dah. Sebab hati dah, Allah dah ukir dah. Sebab tadi tajuk dia itu ibarat Allah sedang melihatkan hati hambanya. Yang tak mau buang maksiat, yang tak mau buang baik. Yang tak mau buang baik maksudnya orang yang nak buat baik. Yang tak mau buang maksiat, orang yang nak buat maksiat. Maka Allah lihat, oh baik, kamu tak nak buang maksiat ke? Tak apa, aku ukirkan. Maka kekal. Kamu tak mau buang baik, kamu nak buang baik, aku ukirkan kebaikan kamu. Kamu akan kekal. Maksudnya, datang akhir zaman ke, mari ke dengan dajjal ke, mari dengan angin ke, hujan ke, panas ke, ribut ke, semua tu dia akan jadi dengan tenang. Walaupun pahit, walaupun sedih, walaupun sakit, tapi dia tetap ke arah baik. Yang bahagia laginya, walaupun sedih, walaupun sakit, walaupun pahit, ke arah jahat, dia tetap buat jahat juga. Faham apa dia? Itu hakikat dia tak? Dapat tulis tak? Habis kat situ. Itu gambaran petang semalam, hari Khamis, petang Khamis 29 Jamadi awal. Allah diperlihatkan. Tengok, perhati, tengok. Tak dengar perkataan pun tak apa. Saya sebagai perantaraan, sebagai mengingat dan bagi gambaran, tilik selepas cakap. Ataupun balik tengok. Keluarga kita tak apa. Tengok kita pun tak apa di sini. Baru nampak. Tengok di masyarakat pun tak apa. Masyarakat tahu kata benda tu salah, tapi buat juga. Dia tahu benda tu langgar dengan agama, dia buat juga. Dia tahu katanya sakit, sedih, umpamanya, tapi tak mau kembali. Sebab tak mau buang. Sebab Allah dah ukir. Na'udzubillah. Mudah-mudah kita ni terlindung daripada perkara tersebut. InsyaAllah tu. Ini bukan benda main, akhir zaman. Benda akhir zaman. Sebab tu solat kita nak zahir dan batin. Puasa kita zahir dan batin. Ngaji kita zahir dan batin. Jam pun zahir dan batin. Habis dah masanya. Itu dah zahir pun dah lebih. Kalau kira batin, semalam dah 40 minit lebih. Minggu lalu tu 30. Ni dah belah minit. Dekat 50 dah. Sekali lagi lajak kita boleh cuti 1 hari. Tak ambil lagi sikit lagi, sikit lagi. Tulis saja. Batin, ni tulis, nanti tak ulah kemudian. Takut terlepas. Batin kita busuk atau buruk. Ini kata Mikail lagi nah. Batin kita busuk atau buruk
apabila kita mengenali dunia. Batin kita busuk atau buruk apabila kita mengenali dunia. Mengenali dunia semata-mata lah. Kalau dunia ke akhirat tak buruk, boleh panggil akhirat. Kalau kenali dunia semata-mata. Sebab tu arwah ayah saya nak cakap dah. Arwah ayah saya zaman saya kecil-kecil dulu dia hantar mengaji pondok. Dia katanya kepada saya setelah mana saya tu tahu kata arwah ayah tu orang susah. Dia menoreh ni kata orang. Dia tak ada. Tapi apabila sampai satu masa kitanya watakkan kita fikiran kita cakap ayah nak kerja. Kenapa nak kerja? Ayah tanya. Apa dia tanya? Nak kerja, dapat duit nak mengaji. Padahal dalam hati kita tu ada masa tu tapi tak cakap dengan arwah ayah. Hati. Rasa mari. Bukan rasa hati. Rasa sembunyi dalam satu fikiran kita. Duit dapat, apa nak boleh. Dalam fikiran kita. Tapi kita cakap dengan arwah ayah nak buat mengaji. Kita tengok rahsia. Tapi ayah cakap macam mana? Nasib baik ayah ada masa tu. Kalau ayah tak ada, hanyut nama. Mengaji. Duit, aku cari. Faham tak? Mengaji ya. Dia kata apa dah? Kalau boleh pegang duit, tak mengaji dah. Tu arwah ayah cakap. Saya ingat sampai sekarang. Sebab itulah anak-anak sini nak mengaji. Kalau nak kerja, jangan fikir harapan. Tak ada. Itu kaedah dia dah. Maka saya guna kaedah arwah ayah saya buat dengan saya macam tu. Sebab ya, mungkin Allah bagi ilham kepada arwah ayah itu. Dia tahu dah pengalaman dia, ilmu dia tu. Duit merosakkan apabila mengenali dunia. Boleh faham pada dia tu? Cakap banyak pula. Habis itu. Sikit lagi, 3 baris. Dengan tidak mengenali akhirat. Atau sambung ayat tu nah. Dengan tidak mengenali akhirat. Nanti nampak tu. Batin kita busuk atau buruk apabila kita mengenali dunia dengan tidak mengenali akhirat. Nampak kemarin ya? Boleh? Sikit lagi. Biar habis tu. Gagal itu adalah pengajaran. Ni kata malaikat Mikail. Gagal itu adalah pengajaran. Banyak tak kita hidup dalam hari yang gagal? Banyak, tapi ilmu lah. Pengajaran sebenarnya. Baik, habis. Sikit lagi. Ilmu mata hati. Ini kait dengan batin lah. Ilmu mata hati untuk menerangkan segala yang zahir. Ilmu mata hati untuk menerangkan segala zahir. Sebab itulah solatnya ada zahir dan batin. Maka adalah solat sembahyang dengan hati, sembahyang dengan akal. Faham apa dia? Maka hati itulah menerangkan zahir. Sebab zahir itu gelap. Gelap dengan apa dia? Gelap dengan mata pandang tak baik, gelap dengan telinga dengar yang tak baik, gelap dengan lidah cakap yang buruk. Itu ibarat dia. Itu gelap. Boleh? Itulah setakat tu maka kembali kepada kaedah tadi. Maka insya-Allah minggu depan satu lagi kita akan bahas bagaimana kita nak menyatukan zahir dan batin juga. Boleh? Itu dia. Masih lagi tajuk yang sama tapi itu ada lebih kurang 2, 3, 4, 5, 6 baris. Kalau sebuah habis tak habis. Boleh? Itu dia. Hari ni dah habis. Hari ni dah habis. Tutup buku. Wallahu a'lam. Kau nak tulis juga? Tulis? Boleh tak? Tulis sajalah, tulis saja. Jangan cakap banyak. Cakap banyak. Nak belakang orang ni. Nak semua. Hak free nak lah. Baik. Bagaimana kita nak menyatukan zahir dan batin? Kita buat tajuk sekali lagi. Boleh nak? Bagaimana? Umpamanya ni buat kesimpulan daripada Mikail sebut tadi lah. Malaikat Mikail sebut tadi kan? Itu dia. Lepas tu kita buat soalan balik. Umpama kesimpulan. Bagaimana kita nak menyatukan zahir dan batin? Yang tadi umpama bahas. Yang ni umpama kesimpulan. Boleh? Dapat tu ni? Lama-lama berhenti dulu. Bagaimana kita nak menyatukan zahir dan batin? Ini kesimpulan. Kesimpulan menyatukan zahir dan batin. 1. Ialah meletakkan.
Ialah meletakkan Allah di dalam fikiran. Ialah meletakkan Allah di dalam fikiran. Yakni, tafsirkan sikit. Yakni, hati ada, yakni hati ada pada fikiran. Yakni hati ada pada fikiran. Faham apa dia tu? Tu. Boleh faham lah. Dua. Yang kedua. Itu kesimpulan lah. Cara kita nak hidup susun akhir zaman. Ialah suruh Allah. Suruh Allah. Suruh Allah. Ialah suruh Allah. Bagi suruh tu ibarat kau dah minta lah. Usaha cari. Faham? Suruh ni orang kita usaha pilih. Letak situ. Makna suruh tu usaha dah pilih. Cari jalan lah. Minta. Boleh. Suruh. Apa dia? Ialah suruh Allah. Kenapa kita ibarat kelima suruh? Orang yang rasa dekat dengan Allah, umpama diri dia tu Allah, Allah tu diri dia. Maka dia umpama tu Allah. Maka dia suruh dia di sendiri. Faham saya? Dia suruh dia di sendiri. Rajin. Jangan malah. Tulis. Jangan tidur. Itu suruh, faham tak? Itu bahasa dia. Kalau berdoa, umpama kita tu dengan Allah makin jauh lagi. Kalau minta, umpama Allah dah jauh, kita dah dekat. Kita jauh. Tapi kalau suruh ni, umpama Allah ada dalam kita dah. Dan kita tu Allah. Allah tu gerak geri kita semua, maka kita suruh kita. Bukan kita suruh Allah. Tapi kita suruh kita. Faham apa dia? Tu hakikat bahasa dia situ. Macam mana pula suruh Allah? Nampak macam sama tak? Tak. Sebab kita dah ada Allah. Bahawa kita. Cakap banyak. Ialah suruh Allah. Cakap banyak pula dah ni. Yang kedua, ialah suruh Allah pimpinkan kita. Pimpin. Ya, faham? Ialah suruh Allah pimpinkan kita. Kenapa suruh Allah pimpinkan kita? Sebab tu terjemah tadi dua. Usaha dan pilih. Kenapa dikatakan usaha dan pilih? Kaedah ahli sunnah wal jamaah, usaha dan pilih. Sebab berkait dengan Allah, maka berkait dengan tauhid. Sekali lagi. Kenapa kita suruh Allah pimpinkan kita? Apa dia suruh situ umpama usaha dan pilih. Allah tu ibarat kepada ilmu tauhid, maka kita belajar ilmu tauhid, usaha dan pilih. Kita kena pimpin kita. Faham saja? Diri sendiri. Itulah ibarat makna suruh. Betul tak? Suruh Allah tu umpamanya kita suruh kita diri sini. Suruh pilih, suruh usaha. Sebab diri kita ni Allah yang menjadikan. Maka semua itu Allah. Maka tidak ada kita. Maka hakikat kita itu dah Allah dah. Maka kita suruh kita umpama suruh Allah. Habis suruh tadi dengan usaha dan pilih. Habis itu nah. Habis. Dengan apa tulis? Dengan yakni tulis. Yakni. Suruh pimpin tu. Yakni dengan agama. Yakni dengan agama. Agama adalah syariat. Tulis tu. Agama adalah syariat. Agama adalah syariat. Lepas tu buat di belakang syariat tu bagi dua. Di belakang syariat tu bagi dua. Buat macam ni. 1, 2. Di syariat tu bagi dua. Buat taklifi dan wada'i. Taklifi dan wada'i. Taklifi itu 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Taklifi itu 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu pimpinan kita. Itu pilihan kita. Itu usaha kita. Faham tak? Maka jadi syariat. Wada'i 5. Sebab, syarat, manik, sah, batal. Itu pimpinan kita. Jangan duk, ya Allah, pimpinkan aku, ya Allah. Usaha pun tak ada. Tidak langsung. Tak boleh. Itu bukan kaedah. Habis itu. Baik. Atas tafsir kesimpulan. Buat macam tu. Atas tafsir kesimpulan. Kesimpulan lagi. Atas tafsir. Mana kesimpulan yang kedua lah. Lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Lebih halus. Boleh? Mana buat? Dua juga dua.
Satu, hati tetap mau. Ni kesimpulan daripada dua tadi nah. Hati tetap mau, tetapi fikiran tidak mau. Tu kita kena beza. Hati tetap mau, tetapi fikiran tidak mau. Satu. Hati tetap mau, tetapi fikiran tidak mau. Satu. Yang kedua, hati adalah rasa. Hati adalah rasa, tetapi fikiran tidak rasa. Hati tetap rasa, tetapi fikiran tidak rasa. Wallahu a'lam. Tu boleh beza tak tu? Boleh nah? Ingat mana di hati tu kita nak rasa. Jangan pakai fikiran. Kalau kita pakai fikiran, akhir zaman kita akan ikut dalam keadaan yang sesat menyesatkan kita. Maka di hati tu tak menyesat. Tetapi kita kena pandai dalam kehidupan kaedah. Maka bagi kaedah daripada katanya siapa tadi? Malaikat Mikail. Allah alaihi salatu wassalam. Baik. Cukuplah setakat itunya. Baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada saya diri sendiri, silap dan salah tu saya minta maaf. Itu kekurangan daripada saya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa'anna ya Allah min kulli waba' wal fahsya'i wa munkari adun. Wa fitratul dajjal wa ma yatiru min hawa ma yanzuru min as-sama'. Billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala Allahumma lakal ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa qihim min adhabil nar. Adilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan. Fitnatahum min azabil nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua. Jaga diri baik zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh naik ke atas. Mukminat tunggu sekejap saya nak cakap seminit dua insya-Allah.